Okey, Assalamualaikum gang. Selamat datang ke channel aku, Alun JB Vlog. So gang, aku nak beritahu kat korang guys ada cerita menarik ni. So korang ada ingat tak gang? Ada tahun lepas ke 2 tahun lepas yang ada satu anggota polis anggota PB ni, dia ternampak Pontianak gang. Ni aku nak bawa dia untuk menceritakan pengalaman dia. Okey. So tu ada pernah viral lah suatu ketika dahulu. Mana viral satu lah. Apa orang kata Pontianak. Nampak Pontianak ke langsui lah. Nampak berpakaian warna merah dan masa tu kau tengah kerja. Tengah kerja masa tu. Okey, waktu tu member aku kan dengan partner aku, kita orang dapat maklumat daripada orang awam lah. Dia telefon dekat gerakan, jadi kita jadi aku ambil MPV, aku ronda macam biasa. Ronda macam biasa aku bawa. Lepas tu waktu tu aku nampak ada satu orang lah, dia masuk dia macam dekat semak-semak tu lah. Kawasan aku ronda tu kan. Aku ingat kan seorang lah tanah orang. Jadi dapat maklumat lah yang ada orang masuk. Ada orang masuk dekat dalam. Jadi bila terima maklumat, jadi kita kena respon lah. Betul. Bila kita respon, aku dengan partner aku cakap, jom kita pergi tengok. Kita pergi tengok. Kebetulan aku ingat macam ada pokok goyang lah. Goyang. Aku tengok macam biasa sebab kat situ banyak babi. Jangan babi buat sarang lah. Jangan babi buat sarang lah. Banyak orang sama orang. Jadi bila aku kejar, benda tu hilang. Lepas tu bila hilang, kita cari lah. Aku cari itu, aku masuk dalam MPV. Waktu kita orang nak gerak tu memang kita dah set lah, memang tak dapat lah. Sebab apa? Dalam keadaan yang macam dalam hutan. Dalam hutan ni lah, jauh lah kan. Memang dah kita pun kena fikir safety kita juga. Takut bahaya lah kan. Tapi masa tu ada bau ke apa tak ada? Masa tak ada bau apa-apa lagi. Waktu aku masuk dalam kereta naik kenderaan, aku dengar macam ada orang macam mendayu. Tahu mendayu macam menangis lah. Jadi macam sayu je. Bila kenderaan aku undur, dekat sebelah sini dia ada macam pokok sawit. Okey, tu aku nampak macam ada satu kelibat, tapi memang jauh. Kalau kau tengok dalam video aku tu, nampak macam kau record masa kau macam depan-depan macam dekat tapi memang jauh. Maknanya tu video tu kau dah edit record memang masuk tanya orang dekat situ, orang kampung situ kan. Cakap memang benda ni memang ada lah. Memang ada itu memang kawasan dia. Dia ada tasik. Langsui yang boleh tu kita gerak. Start tu lah pengalaman aku atau aku dengan partner. Tapi viral video tu Viral video tu Itu itulah pengalaman dia tu. Tapi biasalah kau sendiri pun, aku rasa kau pun ada pengalaman kau. Ada pengalaman aku. Waktu kau tentera dulu, takkan kau. Jadi kita ni yang especially kaki tangan keselamatan lah kan. Polis, dulu tentera. Dia orang tahulah. Aku nak cerita lah masa pengalaman aku lah, masa aku dalam tentera lah. Aku pernah jalani dalam basic komando. Basic komando. Siri AK3 2017. Waktu tu pengalaman di peringkat survivor. Di mana kita orang di penjara masuk dalam penjara penjara kayu tu. Waktu tu pukul 8 lah. Masuk kat dalam penjara kayu tu. Lepas tu dalam salah seorang member aku tu ternampak ada macam orang kata susuk mawas ataupun bukan Bigfoot lah, dia macam bentuk berbulu. Daripada bulan dia nampak lah, bulan tu tembak, kita akan nampak lah bayang-bayang. Bayang-bayang tu lah. Tapi memang nampak macam itu beruk. Kawan aku tegur, tolong kau tengok di atas. Aku pun tengok. Mula aku, sebab kita dalam keadaan penat tau. Yelah, penat kan. Penat, ngantuk kan. Dengan duduk kat situ cangkung kan. Jadi tenung betul-betul. Bulan tu dia memang cerah, nampak memang nampak siung lah. Macam orang panggil apa? Hantu raya. Masa tu besar, hitam lah. Besar, tinggi. Pokok aku rasa dalam berapa kaki lah. Tinggi. Jurulatih aku suruh semua keluar daripada sangka yang orang kata kalau basic komando ni dia ada sangka tu tau. Jadi penjara je tu lah, penjara tu semua keluar. Bila keluar tu diorang suruh baris dan diorang suruh panggil ustaz untuk baca Yasin. Aku ingat masa tu memang bukan aku seorang je, rupanya jurulatih aku pun nampak juga. Aku nak tanya satu soalan ni. Okey, kau bekerja dah berapa lama dah? Aku kerja dalam hampir 10 tahun dah. 10 tahun 10 tahun dah, dah hampir 10 tahun dah. Kan? Dan selain daripada yang kau nampak benda Pontianak langsui dekat yang video viral tu. Ada. Kau dengar tak Long? Apa dia? Ilmu kepala tahi. Ilmu kepala tahi. Aku pernah dengar ni. Ni macam famous lah. Memang famous lah. Kalau dalam kalangan penyamun lah. Kata kan. Okey, dalam kalangan penyamun ni, ilmu kepala tahi ni antara ilmu yang dewanak sangat. Okey. Sebab memang tak nampak. Hilang lah. Dia macam halimunan lah. Okey, baik. Tapi dia ada pantang larang dia lah. Okey, baik. Waktu tu ni Incas aku telefon cakap,
minta malah aku dulu bawa URB dong. Okey. Bawa motor lah. Motor. Dia bagi sekarang dia bagi apa? Unit rondaan bermotosikal lah kan. Okey, baik. Aku bawa motor. Jadi aku dengan partner aku ni 3 orang, kita dapat maklumat, kita mahala. Aku dia ada 2 zon. Aku zon 3, zon 4. Aku dekat zon 3. Benda tu kebetulan berlaku dekat zon 3 kawasan aku. Zon 3. Aku punya sektor lah. Baik. Jadi bila sektor aku dah masuk, aku kena pergi. Bila aku pergi dengan partner aku nampak tu tak kabel tu. Aku nampak dia ni. Aku nampak kabel tu bergerak. Tapi aku tak nampak orang tu. Dia curi kabel tapi tak ada orang. Alamak. Okey. Aku kejar dengan partner aku. Kejar. Padahal kita dah nampak dia ni. Memang dekat sangat. Dekat pokok terhilang. So dia macam ni. Yang boleh aku tahu ilmu kepala taik ni sebab apa tau? Dekat. Uish. Kau ada dengar? Aku rasa macam lain ni. Tak apa, teruskan. Macam ada aku rasa macam kembang kepala aku ni. Tadi aku macam dengar macam orang. Tadi ada dengar bunyi. Kau tahu tempat yang kita berada ni sekarang kat mana? Dekat mana? Ini hospital Permai, hospital gila. Okey, kau sambung balik cerita pasal Lepas tu bila aku dah kejar tapi memang tak dapat lah. Kira tu kan. Aku balik ke barang kes lah. Kabel tu. Aku tengok ada taik kat situ. Jadi ni mulanya yang aku tahulah benda ni ilmu kepala taik. Dia bagi tahu aku lah. Okey, cik, dia kata cik. Ni famous kat Indonesia. Orang ni gunakan untuk apa ni, dia orang mencuri untuk halimunan lah. Mengumpat. Tapi dia ada pantang dia lah. Kau tak boleh lalu bawa rampai. Dia banyak pantang larang dia lah. Kau tak boleh bawa rampai. Barek polis. Pernah lah kecoh ataupun viral kecoh lah orang kata gempa berkenaan dengan kes pecah rumah. Famous tu. Tahun 2000 tu kan. Tahun 2000 masa tu. Jadi pernah ada seorang ni anggota polis waktu pagi lah pukul 10 macam tu. Dengarlah perempuan menjerit tau dekat barek sebelah. Jadi ada satu seorang ada abang polis ni dia bawa balik daripada balik kerja lah. Dia ternampak dengar bunyi macam ada orang berjalan. Tapi tak ada orang. Kau faham tak? Dengar bunyi orang berjalan dekat semak tu tapi tak ada orang. Lepas tu yang menariknya bila perempuan tu menjerit, kita pun ramai-ramai lah pergi tengok. Ada taik dekat dalam pinggan tu ada taik dan dekat dapur dia letak. So ada setengah yang ustaz ni dia ada bagi tahulah berkenaan dengan ilmu ni lah. Dia sebenarnya bila dia nak merompak dia kena berak lah, dia letak. Dia kena letak dekat dalam Sembah. Tengoklah tapi masa tu kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu apa lah, kita main lagi masa tu tak tahu apa-apa. Tapi itulah bila dah orang kata apa, yelah benda ni memang ada lah. Memang ada lah. Apa ni kalau kita cerita pasal benda-benda mistik ni, kawan-kawan kita ni lagi hebat lah. Dekat viewer sana lagi hebat. Mungkin lagi tahu kan. Lagi tahu kan. Especially anggota-anggota keselamatan macam tentera, polis ni. Dia orang pun kaki tangan kesihatan. Dia orang dah biasa lah benda ni. Benda ni dia orang dah rasa. Macam kita ni sikit je. Betul. Sikit je lah pengalaman kita ni, sikit je. Cuma kita dapat share kan. Kita banyak lagi siri yang kita nak cerita. Nanti kita akan buat lagi lah. Untuk siri akan datang geng. So yang mana lokasi malam ni, aku dan juga Cik Ikmal berada di Hospital Permai di Johor Bahru geng. Okey guys. Terima kasih. Okey guys, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan juga tekan button loceng dan juga like geng Kalau korang nak nantikan video seterusnya, korang boleh ramai-ramai komen guys. Okey? Zas. Steady. Long. Selamat Long. Selamat. Baik. Mantap. Okey baik. Terima kasih Gulak. Steady. Okey. Jom. Ciao.